pada Disember 2024, saya ditimpa satu ujian, dan itu keadaan saya pada tengok kalau video tu, saya ditimpa satu masalah yang sangat serius. Saya anggapkan ianya hanya dislokate, iaitu tempurung keluar tempurung lutut lari sikit. Tapi sebenarnya lutut saya bukan dislokate. Saya alami pertama sekali saya punya PCL. Okey, dalam ligamen kita, saya cerita sikit. Dekat lutut kita, semua manusia ada 4 ligamen utama. Dalam satu lutut sebelah kanan dan sebelah kiri, dia ada 4 ligamen utama. Saya punya ligamen putus 3. Ini yang disahkan oleh pakar di Avicenna Hospital melalui MRI scan. So, antara ligamen yang putus PCL, MCL, ACL tak totally putus, dia cuma partial je. Okey. Meniscus saya koyak, dan yang paling agak derita, saya punya tulang lutut saya retak. Tulang lutut saya retak. Jadi bulan 12 Disember 2004 saya kena. Biasanya mana-mana sport player bila mengalami ACL putus atau PCL putus, operation immediate. That's mean dalam masa 2 days or 1 week lah. Below that, operation akan terus dijalankan. Tetapi saya punya kes tak boleh buat operation terus. Kerana apa? Kerana tulang saya retak. Bila tulang saya retak, apa yang berlaku? Saya punya tulang kena tebuk. Okay, faham tak? Bila kita nak, okay, saya punya PCL, bila putus, doktor kena tebuk tulang untuk masukkan ligamen yang baru. Okay, okay, ini. Kalau nampak sini, ini kesan tulang. Kesan operation. Operation saya ambil masa 5 jam. Okay, jadi Disember 2024, saya mengalami kecederaan. Tetapi Februari 2025, baru doktor benarkan saya untuk melakukan operation. Kerana apa? Doktor suruh saya punya tulang sembuh sepenuhnya dahulu. Jadi nak dijadikan cerita, saya anak muda. Siapa anak muda yang suka makan suplemen-suplemen ni? Mentaliti saya lah. Suplemen untuk orang tua. Mentaliti saya. Saya tak kata mentaliti saya betul lah. Jangan kata, oh, betul lah pemikiran macam ni. Tak semestinya. Mentaliti saya mengatakan, makan suplemen untuk orang yang sakit. Makan suplemen ataupun functional food untuk mereka yang mengalami usia yang dah berumur. Mungkin 40, 50-an, 60-an. Tetapi siapa sangka selama ni pemikiran yang meremehkan tu, Allah menimpakan saya sedikit ujian. Dan akhirnya saya dikenalkan, Tok Abah dan Puan Zarina kenalkan saya dengan satu produk iaitu Nutrika. Selepas 2 minggu saya mengalami kecederaan dalam bulan 12. Makna kata lepas saya cedera, saya punya kaki tak boleh nak berdiri. Saya masih tak boleh berdiri, tak boleh nak pijak. Tak boleh langsung nak pijak, teramat sakit. Kerana apa? Tulang saya retak dan meniscus saya koyak. Memang tak boleh nak pijak. Jadi bulan 2 minggu selepas Tok Abah, 2 minggu selepas kecederaan. Okay, 2 minggu selepas kecederaan, Tok Abah datang, dia kongsi saya produk Nutrika. Saya impress untuk try produk Nutrika. Kerana apa? Kerana Kak Ina, iaitu Puan Zarina, bagi tahu dia sakit lutut. Nak naik tangga tak boleh. Dia makan produk Nutrika 3 hari, dia rasa kesan dia. Saya terkejut. Macam magic. Sangat magic. Okay? Jadi melalui itu saya kata tak apalah, kita cuba ikhtiar. So saya ambil satu set produk Nutrika dan saya cuba try. Saya mengikut hukum hakam daripada saya punya leader saya, Tok Abah. Tok Abah kata kena makan pagi sekali, petang ataupun malam sekali. Itu hukum hakam supaya menjalani satu proses healing yang cepat lah. Tetapi saya mengingkarinya sedikit, maklum lah kan. Jadi saya mengingkari, saya ambil satu sachet saja setiap hari iaitu pagi. Satu sachet sebelum makan, saya akan ambil satu sachet setiap hari. Alhamdulillah, salah satu, mungkin asbab utama daripada Nutrika ni lah. Seminggu selepas saya konsum, tak sempat habis satu kotak yang pertama tu, saya dah boleh berdiri dan berjalan tanpa menggunakan tongkat. Waktu tu belum operation lagi. So dekat situ saya sangat impress. Sangat impress. So saya continue je konsum setiap hari satu sachet. Sehinggalah saya nak buat operation. Dan paling saya mengejut, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklum satu perkara. Ini luar pemikiran seorang pakar, tahu tak? Kerana apa? Ligamen saya yang 3 tadi tu,
Okay. 3 ligamen saya yang putus. Alhamdulillah, dengan berkat doa, dengan berkat tawakal dan disupport pula oleh produk Nutrika, saya hanya perlu menjalankan pembedahan operasi untuk pertukaran PCL sahaja, iaitu ligamen belakang. Dan doktor mengesahkan melalui second MRI, doktor kata, Alhamdulillah, saya tengok awak punya ACL tak perlu buat operation, tak perlu nak tukar. Kejap sebelum ni, ACL saya kena repair. Okey, ligamen, saya nak tahu, saya nak cik bagi tahu. Ligamen ni dia macam getah tau. Getah yang sangat tegang. Bila getah yang sangat tegang, dia putus, agak mustahil sel-sel darah tu nak sambungkan balik getah tu. Faham ya? Jadi, bila getah tu putus, memang tak akan boleh bersambung. Hanya boleh buang dan masukkan ligamen yang baru. Jadi, kaki saya ni ada ligamen daripada penderma orang mati. Ada penderma daripada orang mati. Jadi, adalah satu ligamen baru daripada kaki saya. Seharap orang mati ni mereka yang berbuat baik lah. Mudah-mudahan lah. Risau juga kita ambil kaki siapa pun tak tahu kan. Right. Jadi, daripada hasil situ, saya mengalami, saya dah start terkejut. Doktor kata, second MRI saya tengok 10 operation, awak hanya perlu buat PCL dan meniscus je. ACL saya okey sangat-sangat. So, saya memang okey, Alhamdulillah. Okay, tak apa. And then, saya teruskan operation. Selepas operation saya makan masa 5 jam. 5 jam. Dan selepas operation, doktor datang jumpa saya, doktor tanya keadaan saya, dan saya tanya, macam mana doktor? Apa yang doktor buat operasi? Doktor kata satu lagi. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, saya hanya perlu menjalankan operation untuk PCL. Meniscus saya tak perlu repair, tak perlu buat apa-apa. Okey, meniscus tu apa? Lama pula tanya. Okay? Kita guna perkataan doktor. Kalau ada doktor dalam ni, nurse tak apa juga kan? Okey, meniscus ni tapak lutut. Kita punya lutut, bawah ni ada tapak. Tapak tu macam span. Supaya kita, bila kita pijak, kita tak sakit. Faham tak? Jadi, meniscus tu tapak dia. Sebab tu bila meniscus koyak, kita pijak, kita sakit. Kita akan sesengal lutut kita. Dan orang-orang tua, siapa yang tak boleh nak bengkok lutut tu, kebanyakan masalah dekat meniscus. Situ gel dia dah kurang ke. So, masalah, mana kata meniscus tu memang peranan yang sangat besar. Sebelum tu memang meniscus saya koyak. Saya tengok dalam MRI scan memang betul, koyak. Nampak kesan koyak. Dan doktor kata yang tu kena repair, kena jahit balik. Tetapi waktu operation, doktor kata tak perlu nak buat meniscus dah. Hanya tukar PCL semata-mata. Alhamdulillah. Saya kata ini satu keajaiban. Okay, sampaikan doktor tanya saya. Ini cerita sebelum lah. Bukan selepas pembedahan. Waktu saya punya ligamen saya dah okey. Yang dua lagi okey. Doktor tanya, awak ada makan apa-apa produk ke? Kat situ. So, saya katalah, produk apa tu doktor? Ya, macam, apa? Macam produk suplemen ke? Saya kata, saya tak ambil suplemen. Saya ambil functional food. So, doktor kata apa tahu? Yes, okay. Keep going. Kerana apa? Functional food sangat membantu.